Hai, Assalamualaikum. So, saya adalah seorang yang menjaga ibu mengandung. Okey, saya akan memastikan ibu-ibu tersebut mempunyai elakkan daripada mengalami anemia. How to avoid anemia? First, untuk avoid anemia, kita kena makan ubat. Ubat tambah darah dan dibantu dengan apa? Pemakanan. Apa maksud saya pemakanan? Adakah saya boleh makan macam-macam? Bukan. Pemakanan itu adalah makanan untuk tambah darah. Okey. Bila kita tahu kita pregnant, kita tanggungjawab kita sebagai ibu first kali dia kena tahu dia nak jaga susu dia. Tak nak anemia, nak rasa sihat, nak rasa bertenaga, tak nak rasa lesa kan. Sebab tu nak ada darah yang cukup. So, cara dia kena makan makanan yang tinggi iron. Apa makanan tinggi iron? Contohnya daging merah, gerang, hati ayam, sayuran hijau. Contohnya bayam, kangkung, beria. Okey, dibantu dengan buah-buahan seperti buah jambu, batu. Okey, sebab ianya tinggi penyerapan air di dalam tubuh. Okey, nombor 2, makan ubat. Compliance dengan ubat. Kenapa awak rasa tak berselisih kat klinik? Makan ubat puan, agak makan ubat setiap hari, okey? Puan kena makan ubat. Bila awak tak makan ubat, mesti awak kita turun. Awak mungkin mengalami risiko seperti minta saling awal, premature delivery, okey, boleh menyebabkan agak mengalami masalah seperti sesak nafas, cepat penat, letih lesu. Itu untuk ibu, untuk baby apa pula? Ataupun berlaku bersalin awal, baby lemas, dan boleh menyebabkan juga keguguran. So kalau boleh kita nak avoid macam tu, sebenarnya mana kita boleh cuba, kita cuba. Okay? Alright. Kita balik tadi. Apa? Cara makan. Compliance dengan ubat. Makan setiap hari. Contoh, tak boleh makan pagi. Tak apa, kita ambil malam sebelum tidur. Kenapa saya cakap macam tu? Awak makan dulu ubat, lepas tu awak tidur. Sebab apa? Dulu contohnya kalau awak tak sesuai dengan ubat, awak akan rasa tak okey kan? Tak apa, awak cepat-cepat jumpa dengan orang yang jaga awak. Ataupun awak pergi beli. Jumpa doktor lah. Tahu ubat. Okay. Lepas tu, dari segi cara untuk tambah darah tu, mesti ambil ubat tu setiap hari. Kita dibantu dengan pemakanan. Okey, lepas tu masa dah ambil macam mana? Mestilah 2 jam sebelum makan, 2 jam selepas makan. In case awak ada minum air susu. Air susu, awak kena cadangkan 3 jam atau 2 jam. Baru awak makan ubat. Okey? So, selepas tu, makan makanan macam yang saya ajar tadi. Dan sekarang ni, awak tengok. Dalam masa 2 minggu, kalau dari segi awak meningkat, Alhamdulillah, maksudnya apa cara kita makan tu betul. Tapi kalau SP kita sama, dia tak naik banyak. Dia tetap macam tu, tak apa, kita suka makan ubat. Cuma elakkan sampai paras dia dah sampai 10/9, dia dah kira anemia. Kan, amal lah, kita panggil amal je. Tapi, takutlah kita tak terjaga sampai turun. So, elakkan ambil tu. Ibu-ibu mesti ingat, jangan ambil kopi, kafein, teh, koko ataupun air berkarbonat. Sebab ianya akan menyebabkan gangguan pada penyerapan ubat. Apa sahaja yang awak ambil, kalau awak ada ambil barang-barang tersebut, biasanya ubat kurang menjadi, kurang kesan. So kalau boleh avoid dulu. Saya tahu ada yang coffee level, tapi terpaksa stop dulu sebab awak tahu awak pregnant, awak sayang kandungan awak. Contohnya anak pertama, awak nak try jaga elok. Jagalah elok. Lepas tu ada setentu ibu kan juga suka sangat air masak. So dah perlu kena start dengan air masak. Kalau tak suka sangat berambil 200 ml, ambil 8 kali sehari. It's okay. Tak apa. Yang penting you ambil. Okay? You percayalah saya cakap. You speed akan naik. Darah merah akan naik. Dan increase lah. Kalau darah tu memang tak naik banyak. Ataupun dia mungkin ada masalah dengan sistem. Bila kita macam mana? Mungkin dari iron deficiency. Okay? Sebab tu kita ada further investigation. So, no need to marah-marah kepada sakit. No need to marah-marah kepada semua orang.
kita try our best untuk kita bantu diri kita dan bantu orang lain. Okay, how you think about my video today? Is that give your information? Is that good for healthy, and is that good for your pregnancy journey? I hope so. Okay, so we will see you again. Bye.